Hai, selamat datang ke Aku Cuba. Jadi hari ni kita orang akan bawa korang glamping untuk julung kalinya 2026 di Kongkoi. So kita boleh lepasi jalan berliku-liku untuk masuk tempat glamping ni. Tapi jangan risau, jenama Proton ni lepas masuk reliable tempatan. Ni macam salah video tu review, but it's okay. Jemput tengok video ni. Aku bawa nama mikrofon. Di? Aku bawa nama mikrofon. Tak ada lah mikrofon. Hey, mesti 4 jam. Dah kumpul kat sini. Okay, jom kita akan bergerak ke mana Dila? Ke Kongkoi. Bukan. Kena makan. Kau makan dulu. Ya. Makan kayangan. Makan kan? Ui. Uyu. Dah jom. Kita dah sampai. Salah kayangan Jelebu. Makcik. Ada orang lalu. Jadi kedai ni dia kat tepi jalan. So kalau nak masuk simpang tu kena hati-hatilah. Ramai di sini. So kalau korang datang waktu tengah hari, korang kena awal lah. Kalau tak memang penuh. Sebab waktu tengah hari makan. Ni kira bayar macam mana ni? Bayar kalau komisen masuk nanti bagi. So kalau tak banyak komisi tak payah bayar. Itulah. Tak janji takut. Sedikit. Tak nak banyak sebab kita nak makan special lauk. Memang tu juga. Ini special lauk ni. Semua masuk dalam ya. Ya. Itulah makan. Tempoyak ni dah habis. Dengar. Sedap Dila? Sekejap. Oh, saya ambil ni ayam, tempe, sambal. Ni itik eh? Itik. Cameraman kita, organizer kita, pasangan topi gajah. Jangan tengok nanti nampak bulu hidung. Syarah. Aku dah macam ni aku tak boleh. Okey, sekarang kita berhenti dekat Speed Mart dulu. Untuk beli Beli ais ais dan Mari. aiskrim. dan aiskrim. Betul. Wow. Aiskrim 3 beg. Ni kitchen. Nah, ni kita pergi hantar ais dulu. Tadi apa? Air. Bagi apa? Peanuts. Top 10. Air. Dila membeli air. Beli kat Lana kata nak beli satu lagi. Oh, Makan ni. dia tak bagus. Tak nak. Kopi oren. Dia nak kopi O kosong. Ada milk. Ada milk. Susu ni. Ada susu ke? Ada milk. Taruh. Sorry, tak ada ya. Sorry tak ada stok. Ada. Weh, triple shot weh. Ha. Ini tak tidur malam ni. Tapi dia ada susu ke weh? Dia ada milk. Melukai husband. Okay, see you guys lagi. Wow, dumbbell. Got the goods. We secure the goods. Let's go. Okay.
Jom. Kau punya aiskrim ke? Aiskrim dia. Panas kan? Tadi kalau kat Ecosave tu ada. Masa ke Family Mart ke semua tak ada. Oh tak ada? Mana ada kat sini tak apa. Oh ingatkan kat Family Mart tak ada. Kalau Family Mart kat sini tak ada lah. Ini berborak apa? Ha? Ini berborak apa? Udin bawa Swish. Tak ada. Tak ada stop bang. Maaf bang. Ni triple shot You know your husband well, ha? Ni apa? Terpang Shot dah. So ini apa kuat ada rasa dia? Dia triple kalau two shot kalau pun buat dah ni. sendiri, kalau buat sendiri kot lagi lah. So ini untuk malam ni tak tidur lah. Apa sekarang? Tak. Malam aku bawa kopi lain. Tadi dah ngantuk dah Udin. Ya. Oh dah ngantuk dah. Wah, sedap ni. Min, rasa tak? Rasa. Tak tidur? Ngantuk tu? Ngantuk. Okay, so nak masuk camp Kongkoi ni. Okay, start nampak sini. Arrow. Okay, lot 578. So kita akan masuk sini. Okay, so jalan dia Oh you, very challenging. challenging sikit lah, tapi masih dalam kawalan. Masih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok keadaan sekeliling kat sini. Banyak tumbuh-tumbuhan. Sekarang ni kita nampak pula glamping at Kongkoi. Dia masuk jalan ni. Rasa macam bawa 4x4 je Porto Saga ni. Jadi kita dah sampai Glamping Kongkoi. glamping at Kongkoi. Check in pukul 3. So dia orang tak masuk lagi lah sebenarnya. Tak masuk lagi. So mana dia orang? Guys, jalan dia okay. Siapa yang minat untuk hiking ataupun yang nak memang vibe camping yang betul, this right camping lah. Okay, jadi tanpa reliable-nya di nama jalan Proton ni, kami pergi kereta ni semua Proton, Saga dengan ID. So macam ni, okey tak masuk dalam ni? Semua okey? Okey. Proton okey, kita Proton okey. Jadi belilah Proton. Ni tak ikan tak bayar. Matin. Ada rotan banyaknya aku nak libat tu. Tempat ni kan dia boleh Nak jalan kaki abang ni. Belakang ada mega. Pagar dah dibuka. So orang tu dah ambil kita. Tengoklah ini jalan masuk dia. Wow, cantiknya. So sekarang kita dah sampai. Ini tempat yang kita orang akan bermalam. Kita akan review satu tempat ni. Jadi yang ni tak tahu boleh naik ke tak. Kalau naik best lah. So saya akan duduk sini ke, abang tu bawa saya ke jalan-jalan. Kan. So ni kakak tu lah. Kakak nama apa kak? Ashi. Ashi. So ni Kak Ashi lah. Yang menjaga tempat ni. Apa-apa jangan kontak saya lah. Kontak Kak Ashi. Orang ingat ada budak. Kerak lah kita berdua. Macam mana perasaan Yana? Kau. Mak. Timbuk. Abang dengan Kak Ashi juga sini. Apa dah? Jaga abang Kak Ashi. Ya. Nanti pun ada. Kita angkat barang. Ni lalu aku jalan kaki. So ada orang tinggal baju untuk esok. Jadi salah saya lah. So besok pakai baju apa? So esok dia akan join lah volunteer ni. Kelebihan dia adalah cantik lah. Cantik kan? Ya Allah, cantiknya. Alah. Tapi aku cakap apa ni? Malam ni kita buka AC. Ada lah. Dia turun sendiri kan? Tak, ini yang potong.
Wah. Dia pecah kan? Oh. Dia pecah. Tengah rekod eh? Ha. Okay guys, inilah pokok kekabu yang kat pantai-pantai. Agak ni real tak? Bukan Ni pokok, ada bukan biji koko. ke? Ha? Kita Dalam dia ada biji. Oh. So you have to like cabut-cabut buang biji and cuci. Jom kita bawa korang tengok ke pokok kekabu. Aunty. Hai. How are you? Sekejap kita orang tak buat lagi. Cantik kan? So sampai ke antik rumah antik. Rumah antik kat sebelah. Oh, sebelah je. Orang je lah. Not more than that lah. Kalau ada segi sungai. Dia ada lagi satu tali. Maafkan saya Aunty ya. Diorang semua ni dia ni bila siap ni? Oh, kita orang rasmikan dah ni. Oh, Kita orang rasmikan dah ni. Official. for us lah. You know that. Wow, jenisnya je. Kita dah set up tempat. Belakang Okay. sikit. Gelap. Nak ayam ke? Gelap eh. Jadi kita dah Tu set up bukan tempat sabun, dan kita dah borak dengan owner tu. Dia beritahu kawasan sini semua boleh explore. Sungai dalam lutut, tapi tak tahu lutut siapa. Lutut kawan saya atau kawan saya. Kalau lutut dia mungkin saya kat sini. Kalau lutut saya mungkin okey. Jauh Jadi sangat dia dia tinggi. Okey, cut this shot, semua dah set up. Now kita orang tengah rehat. Dan kita orang baru tahu ada yang tercicir baju ya. So next time kalau nak glamping tolong double check barang-barang ya. Kalau gantung better simpan dalam beg terus lah. Laki kena ingatkan. Laki. Kalau Salah laki. dah tahu busy, siapkan awal-awal. Jangan pagi tu baru nak bawa semua benda. Tapi Ha. dia cakap malam sebelum tu nak siapkan semua benda malam tu. Malam sebelum tu. Aku Ha. 2-3 hari sebelum tu dah. Dia cakap apa senang je. Guide. Kita orang tak masuk campur perasaan. Simpan perasaan. Kita orang tak masuk campur. Kita punya elok. Smooth je. Sanggup pakai baju yang tak iron. Sebab apa? Bini dia yang uruskan semua. Isteri saya uruskan juga cuma tapi Dia tak pandai adjust masa. Tak apa. Gagal uruskan semua. Gila Kita cut. Kita nak hidup lama kita cut. Ini toilet je. Oh. Nice. Lampu pun romantik. Dekat belakang tu. Jadi kita orang bukan kita orang lah. Syamil jumpa Petai. durian. Ni bau petai. Kenapa kau dia bawa macam petai? Tak apa. Dia masak tu. Besar mana ni? Besar tapak tangan. Mana pokoknya ni? Ni eh? Ha lah. Pokok durian belakang ni. Tajam kat duri ni eh. Tu aku ambil yang ke bawah ni. Oh, yang gajah jatuh ni. Nami, nak balik tak? Ni apa? Ni bawa balik sagu hati. Buang je lah terus kat tengah. Okey. Minta rambut lah. Oh. Tapi sebelum tu dia bagi tahu kenapa motif kau beli hadiah tu. Apa motif? Dah nampak. Kenapa nak motif? Kan? Kenapa kena ada motif? Kenapa untuk kena beli? ada motif? Beri Betul je kenapa lah sebab tahu. kenapa ada motif kena ada motif kena beli. Bagi tahu lah sebab apa pilih Oh, hadiah tu. kenapa Okey. pilih ni? Ah. Selain daripada So warna. sekarang dah start event tukaran hadiah warna. So warna yang saya dapat sabar. Sabar. Buka macam ni. Tali Susah pasal warna. Tali Okey. So color yang saya dapat adalah color biru. So saya cuba cari merata Dah kau situ je kau beli. merata kawasan. Oi, ada kedai lah. Tu Oreo ni dengan seorang jacket. Walaupun Tunjuk kat kamera. So bolehlah share ya. Dua ni share 8 orang. Seorang satu. Apa? tuang
tuang terus, tuang semua, Tuang ke? tuang. Oh ya ke? Oh macam tu ke? Ha, ni. Ha, gitu. Tak apa ke makanan? So slow kan makanan Wow, gitu. Mana? Balik semalam ke bang? Ha? Next. Okey, dapat warna aquamarine. Aquamarine lah. Ini pun ini Aquamarine macam dia cair kot. dia macam hijau lah, lebih pada hijau. Oh okey tunjuk. Okey lah, ni warna yang hampir. Kita orang nak jajal area sini. Tengok ada apa. So first stop kita orang pergi kafe. Nice to see you again. So inilah kafe berdekatan dengan tempat tent kita. So can order anything, chicken chop, nasi lemak semua. Chicken ice blended, everything ada, boba semua. Boba tak ada lah. Itu air luar biasa. So ini air biasa, tu air luar biasa. Paling luar biasa aunty ni lah. Alhamdulillah. The owner of here. Oh, the owner of here. Apa ni? Yelah tu. Tengok humble aunty ni. So ada ni lah breakfast dengan all day menu. Breakfast start at 8 pagi sampai 10. All days ada sampai malam, ada menu-menu dia lah. Goreng-gorengan. Ni kau dah Habis dah ready. Tak nak. Tak ready tak? Nak jadi nak dola. RM tak terima. Okay. So Syamim order dragon fruit glow dengan kopi kau. Saya order campfire boba cream. Udin order? Air yang tak wujud lagi lah. Okay. Ni air sky water. Ice sky water Sungai River. Tunggu panggilan. No, kita pusing-pusing kat area sini. So ni tempat around the cafe lah untuk kita lepak. Tapi dia akan buka bumbung nanti. Oh, dia akan buka bumbung? Buka bumbung nanti lah. Wow. Lepas tu yang situ tempat tangan untuk cooking everything. Oh, kita buat kat sini lah. Menarik ke? Bukan. Tukar-tukar hadiah? Tukar-tukar aja kat sini. Suka nikah, yes. Suka nikah. Kau nak kat sana. Sana boleh diving lah. Sungai ni boleh diving lah tapi what's your expectation bila turun sungai ni? Sungai dia dalam. Dalam mana? Kalau dia kat pinggang dia, saya bila masuk ke sini kita nantikan. So sekarang ni kita tunggu air dan hadiah tukar. Tukar hadiah. Oh. Apa? Dapat pukul apa? Dia tanya aunty tu boleh ambil ke? Pukul apa dia masak macam mana tahu masak tak masak? Ini kecil lagi. Kena ketuk kan? Tapi ni macam kecil lagi. Dah siap. Ni boba. Oh, mana? Mantap. So, boba, dragon fruit dengan kopi kau. Kopi kau. Share rasa lah. Rasa sikit tak apa. Nah, kongsi-kongsi dulu. Kalau okey, kita tambah. Air apa tu? Jadi kita orang dapat Kau nak aku ni harum manis aku ambil. daripada Kedah ke Perlis Din? Habis saja. Kedah. Dia memang daripada Kedah. Nampak? Di Aman ni maksudnya Kedah. Darul Aman. Oh ya, Darul Aman. Naik yo harum manis. Banyaknya. Nasi tin. Manis melucat. Apa? Melucat. Nak cakap benda elok. Melucah. Astaghfirullahalazim. Kau dengan barang leech kau tu. Masih tak puas hati leech tu. Tak cukup. Kat sini kiri kanan dia. Diamlah, jangan bagi tahu. Inilah tempat nak makan. Wow, potong biji dia kecil. Punya lembut sampai biji potong. Mau ni. Oh, mangga Kedah sedap ah. Sedap ah. Rasa Kedah. Bengit ya? Entahlah. Handphone bawa tu. Barang berharga korang tak ada. Thank you Mak Atin. Dalam. Sekarang aktiviti apa Udin? Mandi. Boleh. Dia tak dalam.
sampai arah Betis. Guys. Dalam area Betis, tapi dia ada dalam sikit sebabkan pasir. Tengok. Jadi kita akan test berapa jelas kalau kita letak kamera ni dalam air sungai ni. Tengok Geruh. Tapi cubaan lah. Dah. So guys, sekarang ni pukul 5.30. Dah puas mandi, dah puas main. Lagi 5 minit kita naik. BQ dimasak oleh dimasak oleh situ. Ada. Tengah masak kita malam ni. Woohoo! Abang Lynch. Woohoo! Lynch. Super. Baiklah dapat pipe. Naik ya. Ya. Dah pukul 5.30 lah. Esok nak cari. Ada nak cakap apa-apa tak before moving to malam punya aktiviti? Excited untuk malam ni. Sebab lapar. Salah guna. Apa? Okay. Saya bawa spice tapi basuh pinggan tak bawa. Cerdik. Hai. Basuh pinggan ada. Saya bawa kawan saya tapi dia tak bawa basuh pinggan. Cerdik. Okay. Basuh pinggan ni. Ni cerdik. Hai. Ni cerdik. Dia cerdik, dia bawa basuh pinggan. Saya tak cerdik, saya tak bawa apa-apa. Kawan-kawan saya semua cerdik. Sekarang pukul 6.13. Kita orang dah half proses lah set up untuk makan malam ni. Gila dah mandi ke? Lepas Lampu-lampu sini akan buka pada 7.30. Organizer kita. So kat sini luas lah. So boleh main sukan, macam main rugby, sepak bola. Dan cuaca mendung. Maghrib. Nak main tak? Nak pergi main bola orang. Betul dah Zara boleh basuh kaki ni. Jadi before tunggu yang lain siap, so kita orang akan main It Takes Two. Penyanyi dia, ni owner dia Udin. Dia bawa game ni untuk lelaki-lelaki main. So kita tunggu. Siap lah. Kita main dulu. Okay, ni suasana waktu malam. Sangat cantik dan tenang. Sekarang dalam pukul 7.30. Dah maghrib dekat sini. So ramai yang tengah bersiap-siap mandi semua sebelum kita dinner. Preparation untuk kita orang punya dinner malam ni. Kita akan makan steamboat, ada oden dan akan ada grill daging dan ayam. Dalam box ni kita orang ada bawa barang basah. Ada daging, ada buah, dan bawah tu ada ayam yang Nang Syamin bawa dan ada air. Okay.
kita tengah siapkan menu-menu untuk steamboat dan grill. Cara punya. Yang korang punya tak buka lagi. Tak apa. So many food. Boleh makan. So, glamping kali ketiga. Tu je lah. Okay, senyum. Dia yang apa sikit? Okay. Makan time. So menu malam ni ada cara record bahagian mana? Tadi macam bahan manis. Okey, tak apa saya teruskan. Malam ni ada steamboat, ada ayam tandoori, ada sayuran. Tandoori ya. Kita cuba. Kau tandoori ni? Tu ayam Mim je kan je, Mim? Je kan je? tak tahulah yang. Ya ayam perap beli dekat dekat. Bahan perap tu belilah. Azira. Yang tu bolehlah tutup kot. Macam yang tu boleh. Okey, kita sambung makan. Kak, RM1 kak? Beg. Nak makan dulu. Kalau dia nak tuang, kita kongsi je lah. Tak ambil tak masak. Apa dia? Tak mana. So, kita dah siap makan semua. Try pakai Super Night. Sinilah. Kalau pakai waktu malam dan kita guna mode Super Night, cahaya kurang sikit area sini. Sekarang nak basuh-basuh kuali perut semua, and then nak sambung main game. Suasana malam. Okay, ni stesen basuh. Okey ke? Cik? Okey. Jadi sekarang bermulanya game. Sekarang pada pukul 10.34 malam. So first game kita akan main adalah game apa ni? Labyrinth Really loud labyrinth. Okay. Sambil tu ada snacking malam. Ni buah yang kita petik dekat Econ Safe. Ni Apollo yang kita orang baking daripada kedai Inso. Sangkuit yang kita orang perah daripada Inso juga. Say something. Makan. Syamim, say something. Oh, thank you for the words. Jana, say something Jana. Bang. Allah Akbar. Okay. Atin dengan Zira, thank you for the quotes. Alright. 7. Allah Akbar. Ni Allah rosak kamera aku. Sekarang masih sesi memfitnah dan mempertahankan diri. Sekarang suspek utama kami adalah Udin. Sebab dia lukis. Alah, padahal kamera ni boleh pusing kan? Apa yang kau boleh kita lukis ni? Oh, sebab tu kecil. Line kecil biru ni. Yang ni tak tahulah benda apa ni. Yalah macam tengok burung apa pasal burung doh. Udin. Bertahan dengan diri anda. Okey, rasanya sekarang ni kita dah boleh vote lah. So suspek kita siapa? Udin. Siapa sokong Udin angkat tangan? Okey. Tadi macam banyak suara. Nampak? Okey, siapa sokong Antin angkat tangan? Nanti mana burung tu ke? Hazira yang burung. Okey, sekarang siapa vote Dila angkat tangan? Satu. Okey, semua Dila. Okey, majoriti vote Dila. Sabar, tengok lukisan Dila. Mana Dila lukis? Dia lukis mana Udin? Warna apa? Cuba dia tunjuk. Hijau. Okey, tambah air mata kat atas. Satu. Dia nak lukis air Nampak juga sangat tapi tak dia lah tahu apa. suspek utama kita. So Dila, Sila sila apa? Dia kena tunjuk kad kan? Tapi Dila yang buat street atas first Tak apa, sekarang dah sokong Dila dah. Terlalu back to the words. So siapa nak verify dia lah? Okey. Dila bukan imposter. Tengok. Tapi nampak macam imposter betul. Tidak. Kejap. Kau tutup dulu. Dia dah menang ah. Aku nak teka. Aku nak suruh dia teka apa benda tu. Apa tu? Ulas tedung. Jawapan dia adalah Ulas sour. jeng adalah. Macam mana kau dah tahu benda ni? Macam mana kau tahu benda tu?
Tengok kulit pun dah tahu sebenarnya. Siapa yang buat kulit ni? Siapa yang buat Tengok kulit dia pun dah tahu. Tapi dia kata tedung. Sebab Sarah. Sebab Lidah tu. lidah dia. Lidah ni Kau ni pun sek. Sudah. busuk boleh membunuh. Assassin. Assalamualaikum. Jadi hari kedua dan inilah suasana pagi di glamping at Kongkoi. Surround here kabus. Kita semalam tidur lena dan cuaca sejuk, tak hujan. Burung yang berkicau. Tapi kan berkicau burung. Tunggu penuh. Okay. Ya. Jadi Mak Ayah datang. Saya mengejut. Semua kawan-kawan ni. Kawan ofis saya yang lama. Ni sarapan yang dimasak. Ni Ayah bawa. Yang lama tu. Lepas tu Mak Ayah tengah makan. Dan nasi lemak. Sempat-sempat buat vlog Sikit nasi lemak Udin. Syamil ni nasi lemak. Ayah kampung sini. Assalamualaikum. Di inilah sungai waktu pagi. Air sejuk dan jernih pagi ni. Ambil je ni, kau ambil. Jadi Udin dengan Zira gerak dulu. Udin ada apa kata terakhir tak before ending our glamping? Babai gula pergi TRX. Apa roja? Azira apa nak cakap tak? Before Bye. Terima kasih korang untuk glamping ni. Woohoo. Love you all. bye. Next year buat lagi. Woo. Bye. Okay, kita sambung balik borak makcik ni. Payahlah. Hantar kat tak. Kita orang dah kemas-kemas and dah nak balik. So abang ni akan datang untuk pick up barang kita orang yang besar-besar ni. So masukkan dalam ni. Dan kita akan balik. Jadi tamatlah kita punya glamping ni. Jadi sekian itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Dan kata-kata terakhir tak untuk glamping 2026 next 2027? Saya kembali pada tahun 2027. Kembali lah kan? Kita Boleh lah. kembali lah kan? Bagi Bye. tak kembali. Atin, bye Atin. Next jumpa 2027. Jumpa setahun lagi. Bye-bye, glamping. See you 2027 next week. Sorry. Next year. Maafkan saya, dia demam sikit. Okay guys, jadi ada video extra. So lepas kita balik dalam 15 minit kita orang singgah kedai makan Lomak Salai by Kalim Kitchen. Ini untuk saya mi ayam goreng sama tempe sama belacan, goreng kuah kurma dengan daging salai RM10 satu. Kad total adalah RM32 dengan suap air. Jadi itu je video extra makan untuk kalian. Bye bye.